Ada bazar Ramadan. Oh, ini kelemahan aku ni. Bazar Ramadan ataupun ayam gepuk. Fikir jap. 10 minit lagi ni. Boleh lah, ayam gepuk lah. Selamat datang. Hello. Saya nak order makan set B satu. Cina tu crispy. Crispy. Sambal biasa pedas, extra pedas. Biasa sekali. Special drink ni ambil fizzy apple satu. Easy apple. Alright. Gapodio, carbonara, chicken chop satu. Oh, ada buttermilk. Boleh lah. Ayam buttermilk satu. Terima kasih. Oh, dah panggil. Ayam gepuk set B. Ada ayam goreng crispy, timun, kobis goreng, tahu, tempe, sambal. Hui, sambal dia ni ai, pedas nampak dia. Ayam, sambal sikit, kobis goreng sikit. Kobis goreng. Yalah. Ayam gepuk ni ada set A, B, C. Aku punya B. Harga dia RM14.90 je. Okey lah. Tahu, tempe ada 2. Oh, memang sedap. Ayam buttermilk. Ayam dia banyak dia bagi. Lepas tu yang paling best, dia punya kuah ni dia bagi extra. Ayam dia campur kuah sikit. Kuah tak cair, rasa butter. Sebagai penggemar buttermilk aku approve lah. Aku siapa pula? Restoran ni dia baru buka dekat Rawang. Dia baru buka sebulan. Bulan puasa ni dia buka daripada 11 pagi sampai pukul 6 pagi. So boleh lah kalau nak sahur kat sini. Ada lagi satu ni sebenarnya tak sampai lagi. Sementara tu baju lawa daripada brand Segak. Aku suka baju ni sebab dia tak panas. Lawa, design dia macam nak pergi sauna. Terima kasih. Spaghetti carbonara grill chicken chop. Sini bukan setakat ada ayam gepuk je, ada western juga. Spaghetti, ayam sikit. Aku suka spaghetti macam ni. Tak terlalu berlemak, boleh makan sampai habis. Portion pun banyak. Mr. Gepuk. Okay lah, not bad lah makanan dia. Bukan setakat ada yang gepuk, ada western juga. Aku balik untuk try buka puasa. Kalau tak aku nak pergi Bala tadi. Alright.